Hospital Rehabilitasi Cheras HRC telah diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan COE dalam bidang perubatan rehabilitasi negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata HRC merupakan salah satu daripada 21 COE yang telah dikenal pasti di bawah rangka ekosistem kesihatan madani sebagai usaha melahirkan pusat rujukan bertaraf dunia yang dilengkapi dengan kemudahan berteknologi tinggi, tenaga pakar berkemahiran serta keupayaan penyelidikan dan inovasi setanding negara maju. Dalam kerangka madani, ya, akhirnya kita mahu meletakkan Center of Excellence, ya, di HRC ini daripada 100 ataupun daripada 21 Center of Excellence yang kita telah kita tentukan, ya, dengan perbelanjaan sebanyak RM100 juta, ya. Beliau bercakap pada majlis serah terima peralatan COE yang diadakan di HRC pada Khamis. Kemudahan bernilai lebih RM5.38 juta diserahkan kepada HRC, termasuk 37 unit peralatan perubatan berteknologi tinggi seperti sistem robotik untuk pemeliharaan anggota, terapi cara kerja, audiologi, terapi pertuturan, psikologi klinikal serta penjagaan pesakit dalam. Kemudahan tersebut akan memperkukuh keupayaan pakar dan tenaga kesihatan di HRC yang kini berjumlah hampir 800 orang.